Sekarang kita sudah memasuki 10 malam terakhir Ramadan. Di dalamnya ada satu malam yang sangat istimewa, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surah Al-Qadar ayat 3. 1000 bulan ini bersamaan dengan kira-kira 83 tahun ibadah. Bayangkan, satu malam sahaja Allah beri ganjaran lebih daripada ibadah sepanjang hidup manusia. Tetapi persoalannya, berapa ramai antara kita yang benar-benar memanfaatkan malam ini? Malam yang Allah sediakan untuk kita, kadang-kadang kita habiskan dengan Netflix. Kita habiskan dengan scroll Facebook. Kita habiskan dengan TikTok, YouTube. Handphone di tangan kita mungkin mengambil malam yang paling berharga dalam hidup kita. Hari ini kita mungkin belum rasa apa-apa, tetapi satu hari nanti, apabila kita sudah meninggal dunia, apabila kita berada di alam kubur, apabila kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ketika itu kita akan sedar, kalaulah dulu aku gunakan 10 malam yang terakhir Ramadan ini dengan solat, dengan zikir, dengan Al-Quran, satu malam sahaja sudah seperti 83 tahun ibadah. Bayangkan jika kita dapat beberapa malam Lailatul Qadar dalam hidup kita. Sebab itulah para ulama dahulu bila masuk 10 malam yang terakhir, mereka tinggalkan dunia. Imam mereka hidupkan malam. Mereka banyakkan doa, zikir, membaca Al-Quran, istighfar. Malam ini mungkin Ramadan yang terakhir bagi kita. Tiada siapa yang tahu sama ada kita akan bertemu Ramadan tahun depan ataupun tidak. Jadi, mari kita buat satu keputusan. Kurangkan handphone. Tinggalkan Netflix. Rehatkan media sosial. Dan gantikan dengan solat malam, bacaan Al-Quran, istighfar, selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, berdoa. Semoga Allah memilih kita untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Kerana orang yang dipilih oleh Allah untuk merasai malam itu adalah orang yang sangat beruntung. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang boleh mengubah hidup kita. Allahu a'lam.